Bagaimana fikiran membentuk realiti kita ada pada hubungan antara fikiran, emosi, tindakan dan hasil hidup. Bagaimana fikiran membentuk realiti kita? Pertama, apa yang kita fikir mencipta emosi. Contoh, jika anda fikir saya tak berguna, anda akan rasa sedih, takut, hilang semangat. Sebaliknya, jika anda fikir saya mampu, Allah bantu saya rasa yakin, tenang, kuat. 2. Emosi pengaruhi tindakan. Emosi yang positif bawa tindakan yang positif. Emosi negatif selalunya bawa sikap bertangguh, menyerah, takut mencuba. Contoh, fikir positif semangat belajar, tindakan konsisten kejayaan. 3. Tindakan berulang membentuk tabiat dan hasil. Apa yang kita buat setiap hari akan mencipta realiti hidup dari rezeki, kesihatan, hubungan dan kerjaya. Kitaran kuasa fikiran. Fikiran, emosi, tindakan, hasil ulang semula. Contohnya, pertama, anda fikir anda boleh berjaya. 2. Rasa yakin. 3. Mula belajar, usaha, cari peluang. 4. Berjaya sedikit demi sedikit. 5. Fikiran makin kuat terus naik. Dari sudut Islam, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Hadis Qudsi. Allah dan diri sendiri membentuk nasib dan hasil hidup kita. Segalanya dengan izin Allah. Kesimpulan ringkas, apa yang anda fikirkan selalu, itu yang anda cipta dalam hidup. Fikiran, emosi, tindakan, kejayaan atau kegagalan. Ubah fikiran, insya Allah hidup anda juga berubah.